Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang hadir pada hari ini. Bayangkan satu kaedah pembelajaran solat yang bukan sahaja mudah difahami, malah mampu menarik minat murid sejak awal pembelajaran. Kami memperkenalkan ISHOLO, satu inovasi yang menggabungkan teknologi hologram bersama elemen pembelajaran interaktif. Inovasi ini direka khas bagi membantu murid memahami ibadah solat secara lebih jelas, tersusun dan berkesan. Dengan pendekatan ini, pembelajaran tidak lagi bersifat pasif, sebaliknya menjadi satu pengalaman yang lebih menarik dan bermakna. Objektif utama iSholo adalah untuk meningkatkan kefahaman murid terhadap rukun solat secara lebih tersusun dan berperingkat. Melalui pendekatan visual dan interaktif, murid dapat melihat dan memahami setiap langkah dalam solat dengan lebih jelas. Selain itu, inovasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan minat serta penglibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam masa yang sama, iSholo membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran agar lebih kreatif dan selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Dari segi pelaksanaan, ISHOLO dibangunkan melalui dua komponen utama yang saling melengkapi. Komponen pertama ialah kotak hologram yang berada di bahagian dalam, yang memaparkan pergerakan serta penerangan rukun solat secara visual. Pendekatan ini membantu murid memahami konsep secara lebih konkret dan mudah diikuti. Komponen kedua pula merupakan bahagian interaktif yang menyediakan kandungan digital, seperti penerangan, kuis serta elemen realiti maya dan realiti tambahan. Melalui imbasan kod QR, murid boleh mengakses bahan ini dengan mudah sama ada di dalam atau di luar kelas. Antara keistimewaan utama ISHOLO ialah gabungan elemen fizikal dan digital dalam satu inovasi yang menyeluruh. Penggunaan hologram membantu murid melihat dan memahami pergerakan solat dengan lebih jelas dan menarik. Selain itu, inovasi ini dihasilkan dengan kos yang rendah serta menggunakan bahan kita semula, menjadikannya praktikal dan mudah dihasilkan. ISHOLO juga sesuai digunakan oleh murid pelbagai tahap keupayaan termasuk murid inklusif kerana pendekatannya yang fleksibel dan mesra pengguna. Kesimpulannya, ISHOLO merupakan satu inovasi yang mampu mentransformasikan pembelajaran ibadah solat menjadi lebih interaktif, menyeronokkan dan berkesan. Inovasi ini bukan sahaja membantu murid memahami dengan lebih baik, malah turut menyokong guru dalam melaksanakan PDP yang lebih kreatif dan berimpak tinggi. Diharapkan ISHOLO dapat memberi manfaat yang berterusan dalam dunia pendidikan serta melahirkan generasi yang lebih memahami dan menghayati ibadah solat. Sekian, terima kasih.